Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen Hari right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankie. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita dan terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Sebelum kita masuk ke cerita ataupun aktiviti kita hari ini, ini ada nak tegur something. Ini ada dapat terima satu message untuk suruh take down satu video ni. Tapi sebenarnya benda ni bukan kali pertama berlaku. Beberapa kali dah untuk beberapa video. Bukannya payah sebenarnya untuk delete video tu, take down tu. Memang boleh delete terus. Tapi si awak fikirlah deh. Ni dapat cerita daripada si awak, bukan baca direct. Bukan ada macam pembaca berita, ada teleprompter gitu. Terus baca je cerita si awak, put jadi video. Dok gitu. Ini akan baca dulu untuk tapis. Lepas tu study, ambil lah masa sehari lebih kurang gitu kan. Lepas tu shooting macam malam ni shooting. Dan waktu malam, di tengah malam yang sunyi, tak ada gangguan. Dia sama ada daripada anak ataupun orang-orang sekeliling. Jadi kita akan pilih untuk shooting tengah malam. Okey, yang kedua. Yang ketiganya, lepas pada siap shooting, editing. Bukan pakai siap guna template, siap lalu video. Editing pula banyak juga kerja Malah nak cerita lah, lebih kurang ambil juga lah sehari dua pula untuk editing tu. Hasil-hasil video siap awak tengok tu. And then lepas tu upload, release lah dekat YouTube. Once release, tiba-tiba tu cerita ya, Kak Nini tolong take down video ni. Rasa siap awak tak rasa benda tu wasting time tau tak? Bukan masa je lah, tenaga, effort kita orang. Memanglah tu adalah cerita si awak. Tapi fikirlah alik kita orang juga. Kalau rasa video cerita si awak nak share ni rasa macam tak pasti boleh share ke tak. Takutnya sebagai contoh sekolah, takut sekolah si awak marah. Kalau was-was jangan share. Tapi kan ini nak oyaknya, kebanyakan kalau tengok video-video kita orang release tu okay, mana ada sebut jarang lah. Ada tapi jarang sebut exact punya tempat. Contohnya sekolah menengah kebangsaan Pasir Pekan. Sekolah ataupun Universiti Teknologi Mara Macang. Contohnya. Ada tapi mostly hok mana dibenarkan, hok mana kata tak apa. Hok suruh rahsiakan, kita rahsiakan. Kita ayat negeri je. Lepas tu kebanyakan hok share cerita pula guna nama samaran je. Kalau ada hok nama sebenar pun nama pendek-pendek lah belakang. Contohnya Syah, Siti, Nur. Nama-nama gitu ke, lebih kurang gitu tak. Jadi nama tu tidak rare, tidak famous pun. Kalau famous pun ramai doa lah nama lagu tu dekat Malaysia ni. Berjuta-juta orang nama hok lebih kurang. Kecuali lah saya awak boleh nama hok ganas-ganas sangat, Priyanka ko, ataupun nama rare macam Siti Baldi ko. Siti Baldi macam aja dengar nama ni. Amy kaki lipat ke. Contoh-contoh gitu Mungkin ada hok kena-kena. Ni dok nama biasa je. Lepas tu mostly nama samaran. Lepas tu saya awak expect cerita saya awak ni orang boleh tahu lalu. Ni cerita dia ni. Orang tak tahu pun, tak famous pun. Dan
View pula. Channel ni pun tak famous juga. View berapa ya kalau tengoklah, cek sosok video berapa. 1K 2K gitu je. Lepas tu nak using gapo. Halah. Jangan buat gitu. Kat orang nanya kita hari ni. Orang nak marah dah pula. Kat ni hari ni. Peluh dah. Tapi nak ayat gitulah. Kalau rasa insecure, rasa was-was untuk nak share cerita tu, takutnya you si awak pergi samil, si awak potong kredit ke apa, minta tolong, tak payah share lah cerita, sini ceritanya. Kalau tak yakin. Dalam banyak-banyak video kat ni, kita orang pernah buat dalam channel ni, ada sesuatu video valid untuk take down benar. Ada tak saya sebut? Memang valid sangat untuk take down sebab ada detail sangat. Gambar rumah ada, location ada, cerita memang detail dan benar. Tapi kes ni pula tidak di take down sebabnya hok suruh take down tu family dia, mak saudara dia. Siap kontak kita orang kata nak samil kalau tak buat turun video tu, kalau tak delete. Tapi hok kemahnya, orang hok je cerita tu, owner cerita tu ayat tak payah delete, stay je, tak apa. Jadi situlah specialnya video tu. Jadinya kalau setara tu dah, baru logik nak delete. Dengan video hok memang detail belakang. Kalau si awak tengok tu, si awak boleh cari rumah tu, boleh nak oyaknya. Tapi dah tu cerita kata okey lah. Biarlah mak dara dia marah pun kata nak samil. Dah hok owner tu hok je cerita tu beres. Saya balas dua tu lah. Kalau balas pun kat cerita si awak semua nak rahsia. Lokasi rahsia, institusi tu nama rahsia. Lepas tu nama pun bukan nama sebenar. Tiba-tiba je suruh take down. Buah. Dah. Kayak gitu lah. Dah. Murih. Tak apalah. Mainlah kita masuk ke cerita lah. Panah dah saya ni. Hari ni Nini nak cerita ke 3 cerita dah. 3 cerita hari ni berkenaan dengan sekolah 2 IPTA. Cerita biasa-biasa je, bukan cerita panjang pun. Ni kira untuk meraihkan semua cerita yang diterima lah kan. So gitulah. Tanpa lengah-lengah lagi, mari kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita kali ni dikongsikan oleh Syahira. Tengok nama. Syah, Ira, Ayu, Amy. Nama-nama gini je si awak. Nak sambung pula dah. Astagfirullah. Sorry. Baiklah kita masuk ke cerita dah. Cerita ni dikongsikan oleh Syahira. Berlaku di sebuah sekolah dekat Pasir Putih. Masa ni dia tingkatan 1, umur 13 tahun lah kan. Cuma sekolah mana tu dia minta rahsia ke. Dia je soyak sekolah Pasir Putih je. Bukan SMK Pasir Putih. Sekolah yang berada di kawasan Pasir Putih. Ceritanya bermula begini. Ada satu pagi tu, Syahira ni dia pergi sekolah memang awal sangat lah pagi tu. Pukul 5.45 tu siapa dekat sekolah dah. Sebab apa? Sebabnya dia ni kalau pergi sekolah, Pok Su dia pergi atas ke. Jadi hari tu, Pok Su dia ni ada kerja dekat Gua Musik. Jadi nak tak nak, Pok Su dia kena turun awal. So, gilah hantar dia kat sekolah dengan awal pagi. Okay, pukul 5.45 tu siapa dekat sekolah masa tu gelak-gelemak lagi lah pukul 5.45 ni. Siapa sana, dia pun gilah duduk dekat pondok dulu. Dekat sekolah tu memang tak ada orang lain lah selain daripada dia dan juga Pok Gak. Lepas tu, Ira ni pun tinggal pula dah. Duduklah dekat pondok Pok Gak tu. Tunggulah siapa-siapa mari boleh masuk di sekolah dia. Kebetulan pula. Lebih kurang pukul 6 gitu. Sain dia 2 orang mari. Sain dia ni diberi nama sebagai Alif dan Uzair. Bukan nama sebenar juga dia. Alif dengan Uzair ni laki lah kan. Dia orang sapa dengan motor. Masa tu naik EF5. Bayangkanlah tingkatan 1 tu pergi sekolah dengan motor dah. Lain macam dah ni. Sini kita nampak dah perangai pelik dia. Dia orang bertiga ni memang rapat lama dah lah. Daripada sekolah rendah tu memang saya sekolah sekali rapat. And diorang ni memang kategori budak-budak nakal lah, termasuk Ira ni. Jadi banyaklah benda-benda saya mencuba dekat sekolah ni. Nak jadi kau ceritanya di sekolah menengah set dia ni ada satu blok ni. Bangunan tu lama dah.
orang tak guna. Memang lama bangunan terbiar lah ke. Jadi malam tu dia orang ni merancang dah lah, memandangkan si Ira ni nak pergi pagi, nak pergi sapa awal pagi. Jadi dia orang ni pakat lah kata malam tu, esok ke kita pergi buat projek mata. Dia orang ni nak pergi ke bangunan lama tu untuk pergi panggil ke apa, urban explore. Aduh, nak pergi explore lah sajalah ke, sebab bangunan tu banyak sangat didengar ke cerita-cerita misteri, cerita-cerita seram dekat bangunan tu. So dia orang ni dengan rasa sifat yang pemberani dan nakal, pakat lah hari tu betul lah dah sapa awal pergi explore dulu bangunan tu. Bila Alif dengan Uzai ni sapa lebih kurang pukul 6 pagi gitu, dia set dia pergilah parking motor. Sudah parking motor, bergeraklah 3 orang ni pergi ke bangunan hok tak ada orang tu, bangunan terbiar tu. Dia orang jalan-jalan nak sapa dekat kawasan blok tu deh. Si Alif ni tiba-tiba bersuara, "Tubiklah kalau mu ada, aku tak takut pun." Lepas tu Ira ni pun oyak lah, "Weh Alif, mu jangan tegur. Kena tak baru tahu." Si Alif ni Suka you buat main benda lagu ni. Lepas tu dia orang pun jalan-jalan sapa lah dekat tangga bangunan tu kan. Dia orang ni sebenarnya Ira dengan Uzai ni was-was dah. Betul kau nak naik ni ke? Naling juga. Dengan bangunan tak ada orang lama dah tak guna. Lepas tu dengan suasana yang agak gelap lagi masa tu pukul ni ke. Was-was nak naik gedok. Tapi ke Alif perih. Alif kata naik lah. Siapa-siapa dah naik lah ke. Jadi set dia pun nak naik lah. Blok tu ia ada 4 tingkat. Jadi dia pun naik melalui tangga tu, naik terus sampai ke tingkat 4. Lepas sampai dekat tingkat 4 tu, dia pun berjalan lah dekat koridor. Jalan sampai satu kelas ni. Dia pun rasa macam nak masuk kelas tu. Dia pun masuk lah kelas tu tak. Masuk dalam kelas tu. Si Alif ni poyak. Tak ada gapo-gapo pun. Ngaruk je sini. Maksud dia ngaruk sini tu sebabnya sini banyaklah kecek pasal bangunan tu. Kisah-kisah yang terjadi dekat bangunan tu. Macam-macam lah, biasalah ke budak-budak sekolah ni. Dia akan sebar ke cerita-cerita. Tak tahu betul ke tak, ada tak betul tak. Tapi memandai tu adalah blok yang lama dah tak guna. Jadi banyaklah kisah-kisah seram yang sini sebar ke. Lepas tu dia orang pun duduk lepok lah dalam kelas tu deh. Duduk relax-relax itu lebih kurang 5 ke 10 minit gitu. Duduk tengok gapo dalam kelas tu, tiba-tiba degum, bunyi benda jatuh. Tapi bukan dalam kelas set dia duduk tu. Benda tu daripada bilik sebelah. Kelas sebelah. Jadi kejut lah Aisyah pula dah. Sebab ia nama Syaira ke. Jadi Ira dengan Uzai ni takut dah bunyi gitu tak. Tapi si Alif ni masih lagi dengan berani dan bongkaknya. Allah, tak ada gapo angin je tu. Jadi bila dengar Alif ayat gitu, dia orang ni pun cubalah beranikan diri deh. So dia orang pun kata decide untuk nak pergi tengok lah gapo dia jatuh dekat kelas belah tu. Dia orang ni masa tu baru 15 minit duduk atas tu. Rasa sepengai lama dah juga. Dan suasana keliling masa tu agak gelap lagi. Tak cerah-cerah lagi, memang gelap. Suasana macam tengah-tengah malam gini. Moga pagi kan. Dia orang bertiga ni pun tubiklah keluar daripada kelas tu. Dia orang ni hanya berbekal ke dengan lampu torchlight daripada lampu apa ni. Alah, ni pun tak ingat nak ya. Telefon, handset. Sebenarnya dia orang ni tak boleh lah bawa phone, tapi standard lah. Kita tahulah dok. Budak ni jarang lah mendengar katanya. Jadi dia orang pun bawa telefon, gunalah torchlight telefon tu. Berbekal lampu tu dia orang berjalan tu dalam blok tu. Jadi dia orang ni pun gilah. Italah di kelas belah saat ni. Nak tengoklah gapo nama hok jatuh derah bunyi saat ni tu. Dalam keadaan sama-sama kegelapan hanya bergantung dengan lampu telefon tu. Dia orang ni pun suluh dalam kelas saat ni. Kelas hok jatuh bagi tu lah. Masa dia orang duduk suluh tu bertiga tu ke. Tiba-tiba dia orang ni tersuluh satu susuk yang mana benda tu pakai baju lusuh warna putih dan rambut dia panjang sampai kaki. Masa ni dia orang tengok ni, ialah Kak Ponti lah.
Nak nepik tapi suara tak tubik. Gapo lagi rok? Tak kena nepik lah. Dia orang pun terus lari turun derah memang lakoh anak tangga tu 3-4 putung sekali lakoh. Siapa-siapa bawah tengok-tengok Alif tak ada. Ada Ira dengan Uzai je. Lepas tu set dia dua orang ni kat panggil lah. Alif! Tak ada orang jawab. Memang senyap tak bunyi suara Alif dia. Lepas tu set dia pun bari tengok. Sudah lah. Alif duduk atas lah. Dalam masa set dia duduk tengah gitu dok. Tiba-tiba bunyi suara Alif nepik. Derah gitu mo. Memang daripada atas lah. Jadi saya ni tak ada nak mikir gapo. Unggah naik mo lagi dekat Alif Naik tu tak ada siapa tingkat 4. Kira dalam separuh tingkat 2, tingkat 3 gitu. Dia orang pun ternampak lah Alif. Tapi masa ni Alif dia dalam keadaan duduk. Dan Alif tu duduk dalam keadaan terbokok atas tangga. Belah-belah duduk tiup. Tapi suara tu bukan suara Alif tu. Suara macam pelik gitu. Suara yang agak seram dah bunyi dia duduk tiup tu. Set ni dua orang ni pun panggil lah. Alif. Mau okey duk ni Alif? Alif tak jawab. Tapi gitulah respon dia. Dia paling dekat Ira dengan Uzai. Dia senyum bila-bila dia tiup. Ira dengan Uzai ni senyap. Tapi saya slow undur. Slow undur ke belakang. Lepas tu terus lari turun balik daripada bangunan tu kan. Dia orang perasan masa tu pukul 4.45 pagi. Masa ni walaupun tidaklah gelap sangat tapi tidak cerah mana lagi. Langit tu baru kebiru-biruan baru-baru nak cerah kan. Dia orang ni pun larilah daripada tempat tu. Masa tu dia orang ni perasan lah. Ada dah lah bukan beberapa, agak ramai dah lah orang sapanya. Mungkin pukul 4.45 dah kan dekat pukul 7 dah. Sapanya guru-guru pun ada. Sapa dah termasuklah satu orang dia orang kenal ni, iaitu Ustaz Zul. Bukan nama sebenar. Bila dia orang nampak Ustaz Zul ni, dia orang pun terus lari menuju ke arah Ustaz Zul ni nak minta tolong. Dia orang ni lari sapa dekat Ustaz Zul. Ustaz Zul pun terus tanya, apa ni si awak ni? Dia orang pun macam tak boleh nak catch lagi. Lelah dengan cabut kejut, cabut takut dia. Lepas tu dia orang pun macam cuba bertenang sikit. And then dia orang pun royak ke Ustaz Zul. Ustaz, tolong kami Ustaz. Ustaz tolong Alif. Tu Alif kena rasuk dekat bangunan tu lah. Bangunan tu Ustaz, tolong. Dia orang tunjuklah bangunan lama tak digunakan tu kan. Ustaz ni pun Astaghfirullahalazim. Dia pun ambil telefon ke beberapa orang cikgu jatuh lah. Siapa dah dekat bilik guru ni dia. Dia telefon lah, royak lah. Budak-budak ni minta tolong ni. So kita tengok ada pelajar kena kerasukan dekat bangunan tu Tapi Ustaz Zul tak tunggulah cikgu-cikgu tu mari. Dia orang ni bergerak dulu. Ustaz Zul, Ira dengan Uzai ni pergi untuk kita tengok keadaan Alif. Masa dia orang ni sapa dekat Alif dia. Dia orang tengok Alif ni nak ukah koridor dah. Dia nak terjun daripada tingkat 3. Jadi gak derah lah Uzai dengan Ira ni terus grab Alif, tarik buat turun. Tidak lama lepas pada tu sapalah dua orang cikgu lelaki lain. Ustaz Zul telefon tu lah. Kemudian cikgu tu pun bawa dua orang lagi pelajar lelaki. Salah seorang daripada cikgu tu pun terus azal lah dekat kawasan koridor tingkat 3 tu. Manakala orang lain ni bari duk pergi si Alif ni. Pasalnya Alif ni kerasukan dia memang unbelievable dah dia punya kekuatan ke. Tak padas seorang dua. Murid saja 4 orang dah pergi sekali dengan Ira ni lah. Dia orang ni pun bawa lah Alif. Bawa Alif turun pergi bawah. Dekat kawasan bangunan tu juga, cuma dekat kawasan bawah dia. Lepas tu Ustaz pun mulalah ruqyah. Lepas tu marilah benda tu boleh kecek. Ustaz tanyalah, "Bapa mu kucar budak ni?" Alif jawab, tapi bukan suara dia hok tubik. Suara macam retina. "Budak ni cabar aku. Budak ni mari kucar tepak aku. Dia panggil aku. Aku marilah dekat dia. Apa dia nak takut pula?" Lepas tu Ustaz suruhlah benda tu tubik Tubik mu daripada tubuh dia. Benda tu agak degil jugalah. Tapi Ustaz Zul terus baca ruqyah ayat-ayat suci Al-Quran. Lama juga, lebih kurang 40 minit jugalah boleh kata ruqyah tu ke.
Ngelah-ngelah barulah si Alif ni sedar. Tapi dalam keadaan yang sangat lemah dah lah. Lepas settle tu, Ustaz Zul pun marah lah ke budak-budak ni nya. Kena marah belakang Ira, Alif, Uzai. Buat benda gini deh. Lepas tu, Ustaz suruh minta maaf. Kira random lah macam ayat minta maaf lah dengan penghuni bangunan tu. Gitulah, gitu reka-reka lah kan. Lepas tu, Ustaz Zul pun pesan juga. Ni bukan tempat main. Set awak jangan berani-berani nak kucar tempat-tempat terbiar tau dok. Set awak tahu dok, tempat-tempat hok lama dah orang tak duduk, tempat terbiar gini jadi sare tau dok. Jadi sare pok-pok jing dok, tempat tinggal dia orang. Lepas tu set awak cari pasar mari duduk main, duduk explore kawasan gini. Buat ni kira last dah saya tengok set awak duduk sini ni. Lepas tu dia orang pun minta maaf lah. Minta maaf nyesal lah buat gini. And memang tu lah first and last dia orang ke kawasan bangunan tu. And dia orang tak pergi dah. Dia orang pun janji jugalah dengan Ustaz tu sewa benda-benda pelik gitu. Dia orang tak berani dah lah untuk pergi untuk kali kedua ke kali ketiga. Memang saya tu lah. Ngelahnya lah habis ceritanya. Kisah kedua pula adalah kisah seram dekat IPTA. Cerita ni berlaku kepada Azwa. Berlaku pada tahun 2022. Dekat IPTA mana? IPTA dekat area Terengganu. Dekat dengan Patah. Kita boleh expect dah mana kan. Cuma tak seroyak. Exact. Pandai-pandai lah si awak teka. Pandai-pandai lah si awak fikir kan. Jadi Azwa ni masa ni dia tengah mid-sem. Masa cuti mid-sem ni standardnya budak-budak akan balik. Tapi Azwa tak balik hari tu. Blok hok dia duduknya tak campur dengan budak-budak ijazah. Hanya ada set-set diploma dan juga ada asasi. Kebetulannya pula deh, masa cuti mid-sem tu, budak-budak asasi ni betulan habis dah ngaji. Jadi set dia pun kena cuti lah dulu. Cuti panjang hok nak tunggu untuk sambung degree. Tinggallah budak-budak diploma saja dekat blok tu. Dah lah tinggal budak diploma saja. Lepas tu cuti pula. Jadi mostly semua orang lah baliknya. Boleh kata blok tu macam sunyi gila. Sunyi. Memang kosong. Ada dalam banyak tu. Ada 2-3 putih bilik je ada orang. Dekat kolej ke dia ambil Azwa ni kan. So bilik ditempatkan untuk 4 orang. Jadi untuk bilik Azwa ni, semua roommate dia balik. Oh semua tak hanya boleh kata. Roommate dia 2 orang balik. Tinggallah berdua saja. Dia dengan seorang lagi. Lepas tu Azwan ni dia ada rutin. Rutin dia berhigi semaya dekat surah. Dia orang punya bilik ni dekat aras 2. Dan Alhamdulillah surah pun dekat aras 2. Sebab itulah untuk lagi feel, lagi tenang, Azwa suka pergi maya dekat surah. Nak jadi kau cerita malam kejadian. Malam tu dia ni gilah dekat surah kan. Nak maya maghrib. Biasanya lepas pada maya maghrib dia akan ngaji lah. Boleh 2-3 muka surah. Jadi lepas pada maya maghrib tu gak, sudah maya ngaji. Ngaji dalam surah tu dia seorang je masa tu kan. Dia pun ngaji lah. Ngaji settle. Ngaji tu tak masuk iso lagi. Dia pun main telefon lah. Duduk pecik telefon ni. Dalam masa tu dia rasa macam cahaya tu terik sangat daripada telefon dia je. Dia rasa macam sumber cahaya mari daripada telefon dia dan keliling tu gelap. Dia ni duduk dalam surah. Surah tu kalau kiranya pasal apa kan. Lepas tu dia pun macam pun tengok galik tu dia pun balik lah. Cerah molek-molek. Cerah tengok surah ni cerah dia. Dia pun balik lah tengok telefon balik. Duduk galik-galik leka duduk main telefon ni. Perasaan dia rasa macam gelap pula surah kan. Tengok cerah balik. Dia pun confused. Kok mata dia? Pasal takut telefon yang cerah sangat, dia pun kurangkan brightness telefon dia kan. Masa dia kurangkan brightness, still lagi dia rasa gitu. Dia rasa macam bila dia balik ke telefon, suasana jadi gelap. Bila dia tengok, paling tengok keadaan surah, cerah balik. Ngelah-ngelah dia pun stop main telefon. Berhenti. Nanti tunggu. Betul awak. Memang betul. Surah tu mapuh lapu. Lepas hidup balik. Mapuh lapu, hidup balik. Jadi Azwa ni
batalkan niat untuk mai iso dekat surau tu. Bangun terus tubik. Sebabnya dia macam keadaan mampu hidup lapu tu. Bukan sebab ada flickering ke macam lapu rosak ke duk. Ibarat orang tengah main suih. Ketah hidup. Ketah mampu. Ketah hidup. Ketah mampu. Gelak ceruh. Onggah lah si Azwan ni tubik daripada surau tu. Nak kata ada orang memang tak logik langsung sebab floor tu deh. Hanya bilik alik kanan dan hujung dekat dengan tangga. Iaitu bilik Azwan je yang ada orang. Sepanjang bilik lain tu termasuklah berhadapan dengan surau tu, tak ada orang langsung. Kosong. Jarak antara bilik Azwan dan juga dengan surau tu 5 hingga 6 bilik jugalah nak boleh kau sapa. Tak logik ada orang lain cepat-cepat mari buka lapu lepas tu lari. Tidak sama sekali. Cerita ketiga ni dikongsikan oleh Ayih. Bukan nama sebenar tapi nama panggilan dia. Berlaku pada tahun 2025 iaitu di satu kolej vocational dekat kawasan Kelantan. Jadi cerita ni berlaku semasa mula-mula dia masuk kolej vocational tu. Masa tu kira minggu pertama baru masuk dekat kolej tu. Kolej vocational ni tingkat 4, tingkat 5 gitu deh. Nak oyaknya biasanya minggu pertama ni minggu orientasi dan murid-murid tidak dibenarkan balik. Tapi nak buat kau ceritanya, tak tahulah lagu mana masa tu. Warden hostel ni buat tu jadi minggu pilihan. Jadi kat budak-budak dibenarkan untuk balik rumah masing-masing lah. Balik kampung ke merana ke. Lepas tu si Ayih ni tak salah keliknya. Tinggallah dia dengan satu orang saing dia yang bernama Bambam. Dia letak. Nama bukan nama sebenar lah ni. Berkali cabi-cabi kali saing dia ni. Dia letak nama Bambam. Malam tu pukul 1, pukul 2 pagi gitu deh. Ayih dengan Bambam ni tak tidur lagi dalam dom dia. Dia orang ni duduk main telefon lah. Seorang duduk main game, seorang duduk main TikTok. Duduk scroll telefon. Duduk tengah Ayih duduk tengok TikTok tu. Tiba-tiba dia rasa macam nak pergi tandah nak wear kecil. Jadi dia pun bergerak lah suara-suara dia pergi tandah. Tandah ni dengan dom dia orang sangatlah dekat. Sebelah tu je. Jadi dia pun gilatan dah. Pergi sudah-sudah lepas ke hajat gapo masuk semula ke dalam dom. Nak royaknya disebabkan tandah tu dekat sangat dengan bilik dom dia orang ni. Dia orang ni boleh dengar jelas putih-putih kalau contohnya ada orang masuk dalam tandah ko, ada orang mandi ko, ada orang buka air, memang dia orang dengar sejelas-jelasnya. Jadi bila Ayih ni masuk and duduk balik dekat dom dia nak scroll telefon tu, dia macam terdengar satu bunyi macam orang air terbuka. Bukan orang buka air hok memang sedia tak ditutup kira bunyi air tu daripada taik pula dah. Daripada paik. Lepas tu dia pun macam palinglah dekat saing dia ni. Dia tanya, "Weh Bambam, mau dengar tak bunyi air?" "Alah, kita tak kucar dia. Nak takut buat gapo?" Si Bambam tu jawab, "Relax lah, bila-bila duduk main game lah." Wow, bukan main sombong deh. Sekejap aku gicik dulu mata. Dah, pergi lah. Lepas tu, Ayih ni pun pergi lah. Mula dekat tandah deh. Dia masuk-masuk dekat tandah tu. Tiba-tiba tak bunyi dah air saat ni. Dia cari. Dia tengok setiap tandah tu tak ada pun tandah terbuka air tu. Tapi dia perasan dekat jalan nak tubik daripada tandah tu ada bekas tapak kaki keluar daripada tandah. Masa ni dia macam naling juga siapa dia? Sebab setahu dia dekat floor tu dia dengan Bambam je ada. Lepas tu dia pun terus masuk pergi dekat dom balik. Dia kecek lah dengan saing dia ni. Dia tanya, "Weh Bambam, bukan kau dekat floor ni kita je ada?" Lah, tapi aku ayat ada. Kita tak kucar dia, tak kucar lah kitanya. Tak ada cara kak. Lepas tu si Ayih ni, curiosity kill the cat. Dia pun macam, tak boleh ada ni nak tengok lah. Tubik daripada dom tu, dia pun tengok lah tapak kaki kot tubik daripada tandah tu deh. Dia follow punya tapak kaki tu.
tapuk kat selipar lah dok. Follow. Tapuk tu berhenti dekat satu tempat Hok, menyebabkan si ayah ni tergamam dan suruh takut gila. Dia tengok tapak kaki Hok dia follow tu habis dekat satu pintu dom. Yang mana pintu dom tu adalah dom yang tak ada orang guna. Memang sengeling dikosongkan selama 7 tahun dah. Bila sampai depan dom tu, teruslah si ayah ni lari terus masuk dalam dom dia balik. Mujurlah tidak jauh mana. Sebabnya dom Hok dikosongkan selama 7 tahun tu dengan dom si Alih pula dah ayah ni, tak jauh mana. Hanya dipisahkan dengan tandah tu je tengah-tengah. Alhamdulillah, untuk malam ni itu sahaja cerita yang dikongsikan, iaitu cerita sekolah, 2 cerita IPTA. Saya awak rasa antara 3 cerita ni mana paling seram, berikan rating masing-masing. Ingat tu, siapa-siapa nak share cerita boleh share dekat ninisalina@yahoo.com ataupun Telegram. Dan ingat, kalau rasa was-was, rasa insecure kalau cerita ni boleh leak ke orang lain dan juga takut diambil tindakan, so better tak payah cerita. Okay, kalau tak yakin, even tukar dah nama semua, tukar dah nama institusi dirahsiakan tapi tak yakin lagi, takut kena tindakan apa-apa, awak jangan share cerita. Okay, tahulah, bola tak ada ngepek dah, takkan nak ngepek pula deh. Tanpa panjang-panjang lagi, marilah kita habiskan video hari ini. Sebelum tu, sama-samalah kita doakan semoga kita semua ni sihat semua, dimurahkan rezeki. By the way, kepada semua hok support, hok komen semua, terima kasih banyak-banyak. Jasa si awak hanya kami mampu ucapkan terima kasih. Nak balas tu boleh balas komen gitu je lah deh. By the way, si awak kalau boleh tu bolehlah share dekat grup-grup WhatsApp ke, ataupun share dekat sains-sains hok mana relate, contohnya sekolah-sekolah Rio ko, UiTM ko ke apa share lah video-video daripada channel Frankis ni. Okay lah, bye, see you in the next video. Bye bye. Allah Akbar, subhanallah. Assalamualaikum.